Assalamualaikum. Okey geng, jumpa lagi dekat video aku kali ni, yang mana macam biasa aku nak review video Aita. Cuma Aita kali ni aku nak review Porsche. Sebab video yang sebelum ni aku dah review Porsche kan. Yang tu tahun 2022, tapi yang aku nak review ni tahun 2026 punya Porsche. 2025 punya Porsche aku tak dapat yang 911 GT3 RS warna pink tu. Tapi tak apalah, tak ada rezeki lagi nak jumpa yang murah kan. So aku dapat yang Porsche 911 GT3 911 Carrera T. Yang ni tahun 2026 punya case A. Yang ni aku dapat RM10. Yang ni aku dapat. Okay, so siapa nak beli boleh beli dulu. Sebab aku rasa dekat Shopee pun memang ramai tak minat atau ni. Aku rasa Porsche ni tak ramai peminat. Aku rasa lah, sebab aku boleh dapat harga RM10 ni. Lawa lah. Okay, so macam biasa aku review dulu dekat hampa Porsche Carrera T, 911 Carrera T case A tahun 2026. Okay, so kad dia memang cantik lah. Sebab yang ni harta baru. Kat atas lawa tak ada jehuk, belakang cantik, tak ada stiker China. Sebab yang ni memang seller Malaysia yang jual kan. Okay, jehuk pun cantik, tak ada problem, tak ada urat. Blister dia ada problem apa rasa. Sekejap aku check. Aku zoom sikit lah. Okay, blister dia lawa ni. Okay, sorry. Blister dia lawa. Okay, so untuk Aita ni aku minat. Aku memang minat Aita Porsche. Kalau compare dengan JDM aku akan pilih Porsche lagi lah. Okay, so ni Aita dari sisi dia ada logo Hot Wheels kat situ. Sport rim dia biasa lah. Color Aita ni color grey. Ada side mirror. Depan dia cantik. Dia punya lampu plastik. Ada logo Porsche. Ada grill. Detail dia lawa. Atas bumbung dia warna hitam. Detail dia, ni ada pecah. Sebab tu murah nampak kan. Ada crack. Bukan crack lah. Ni ada kemek dekat bahagian blister. Tapi tak ada masalah. Cantik. Tu ada lubang sikit belakang ni nampak. Dekat side mirror. Dekat side mirror dia tajam. Okay, so aku review sikit kat bawah. Aita ni compare dengan yang 911 GT3. Okay, yang 911 GT3 ni dia ada spoiler. Beza dia macam tak banyak sangat. Yang ni dia isi minyak dekat bahagian depan. Memang lawa. Aku memang minat betul dengan Porsche. Bentuk dia hampir sama lah. Senang cerita lebih kurang lah. Cuma dia kat bahagian belakang. Yang ni detail belakang untuk tahun 2026 pun ada. Lampu straight. Dia masih kekalkan lampu straight punya detail. Tulisan Porsche. Yang ni ada tulisan Carrera T. 911 Carrera T. Porsche 911 Carrera T. Cuma yang ni kosong. Yang ni ada tempo. Okay kan? So siapa nak beli Aita ni, aku tak link Shopee dekat pin komen ataupun dekat bawah ni. Description video ni ada link untuk apa beli Aita Porsche ni lah. Okay, so kalau ada benda nak tanya boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana pagi ni.